berminat untuk mengetahui. So untuk maklumat anda, video saya sebelum ini ada saya kongsikan berkaitan dengan bagaimana anak-anak anda yang baru saja lepasan SPM untuk tahu bidang apa yang sesuai dengan mereka, apakah program yang terbaik untuk mereka berdasarkan daripada personality dan juga karakter mereka. So kepada anda, tolong save video ini, kongsikan video ini kepada kawan-kawan anda yang mungkin nak tahu apakah program yang sesuai dengan anak-anak tuan-tuan dan puan, dan tolong komen dekat ruangan komen, adakah anda nak tak program yang saya tawarkan ini. So untuk maklumat anda, saya baru sahaja selesai pagi ini bersama dengan hampir 9 ke 10 keluarga berkaitan nak tahu bagaimana untuk tahu program apa yang sesuai untuk anak-anak mereka, terutamanya kepada pelajar-pelajar lepasan SPM untuk nak sambung belajar ke peringkat seterusnya. So alhamdulillah mereka dapat tahu bagaimana sesuai program yang mereka perlu apply, apakah program yang terbaik untuk anak-anak mereka yang memenuhi karakter anak-anak mereka, dan itu adalah satu panduan yang terbaik untuk mereka, di mana dalam test tersebut juga mencadangkan program apa yang sesuai, mana universiti yang patut dia apply. Dan ini adalah satu kelebihan sebelum anda apply UPU ataupun UP_TVET, di mana program tersebut ataupun test tersebut mampu memberi panduan kepada anak tuan puan, di mana nanti mereka memilih program yang betul-betul terbaik untuk mereka. Sekiranya anda berminat dengan program-program ini yang saya kongsikan kepada anda boleh komen dekat ruangan komen untuk kita buat yang lebih besar, lagi ramai. Dan insyaAllah ini membantu untuk anda isi fasa pertama UPU dan juga UP_TVET nanti.